鲜敢死队33次冲锋，5小时绞杀乌军，歼敌1900人，摧毁23辆坦克。当地时间4月27日，朝鲜电视台公开了 Sebuah kompilasi video yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan aktivitas pasukan Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Dalam rekaman tersebut, sejumlah personel diduga terlihat mengoperasikan sistem rudal, mortir, hingga drone di area pertempuran. Suasana medan perang tampak mencekam ketika suara ledakan dan baku tembak terdengar di berbagai titik. Video itu juga memperlihatkan momen evakuasi tentara yang terluka di tengah situasi tempur yang masih berlangsung. Asap pekat dan dentuman senjata terus terdengar saat pasukan bergerak di garis depan. Kompilasi rekaman tersebut mulai ramai beredar di media sosial X pada Jumat 15 Mei 2026. Diketahui pula, sejak tahun 2025, ribuan tentara Korea Utara dilaporkan telah dikerahkan ke wilayah Kursk sebagai bagian dari kerjasama pertahanan dengan Rusia. Mereka disebut ikut terlibat dalam operasi tempur dan pengintaian untuk membantu menghadang pasukan Ukraina. Namun di balik pengerahan besar itu, pasukan Korea Utara juga dilaporkan mengalami kerugian jiwa yang sangat besar selama pertempuran berlangsung. 俄军也没想到，如果后方有足够装甲机动载具和预备兵力，朝鲜军队至少能向乌克兰纵深突进20公里，乌克兰根本来不及向前线增兵。等第二天乌克兰援兵抵达进行反击，阵地已经夺不回去了。朝鲜军队面对无人机海最有效的战法就是一口气冲过去，投送人力超过对方火力，在一个窗口期能造成的最大伤亡就是1。俄乌战争反而最应该速战速决，这样伤亡人数才能大幅度下降。虽然突击短期内会有较大伤亡，但总体伤亡数量肯定比长期化的少。按俄军的打法，想要突破战线夺回领土，计划得有3个月以上时间和伤亡1万5。而现在朝鲜军队只用了2周和2400人阵亡，损失小了1半。有了无人机，在俄乌战场上炮兵的响应速度远远超过了2战。越战冲锋的路上绝对会被炸成炮灰，这是毋庸置疑的。只有掌握制空权的一方全力打击无人机前哨侦察，才能减缓这种炮兵响应速度。这种步兵大冲击以迫击炮和榴弹发射器就能压制，但是乌克兰军队现在严重缺乏炮火，很多时候只能依赖无人机，反步兵效率就低很多。像朝鲜这样组织敢死队分散强行突击，伤亡数字比坐载具进场可能还要小。如果朝鲜军队做个 BMP 步兵战车进场，半路上遇到一架 FPV 自杀式穿越机就殉爆了，一个班的步兵分散开33至前进，一个 FPV 自杀式穿越机砸下来，也就死伤1-2个人。朝鲜军人在5小时里突破乌军防线，消灭Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.